我鸡掰，懒觉还要跑啊！ Lampu dah hijau tapi tetap kena langgar. Itulah yang terjadi kepada seorang pemuda yang menaiki motor. Video rakaman dashcam yang tular itu menunjukkan kejadian yang berlaku di traffic light di waktu malam. Setelah lampu menunjukkan warna hijau, mangsa meneruskan perjalanan. Namun, datang sebuah kereta SUV berwarna putih merempuh mangsa dan 2 buah motor terlibat. Yang lebih mengundang kemarahan netizen adalah kereta yang melanggar mangsa itu terus memecut melarikan diri. Beberapa orang yang berada berhampiran menolong mangsa. Zaman sekarang ni, walaupun kita dah buat benda betul, tapi tetap jadi mangsa. Semoga lepas ni kita lebih berhati-hati.我鸡掰，懒觉还要跑啊！鸡掰啊！什么懒觉？ Tekan butang subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan cerita fakta dan info yang tepat di dalam dan luar negara. Jangan lupa tonton video menarik lain juga ya.